stop scrolling sebab kita nak break dan borak. Hai, Assalamualaikum. Saya rasa masih belum terlambat lagi kalau hari ini kita nak ulas tentang rombakan kabinet baru-baru ini. Banyak perkara yang menarik, banyak isu yang timbul dan banyak perkara yang hangat diperkatakan. Tapi saya memilih untuk bercakap tentang isu yang dekat dengan anak muda, iaitu tentang pelantikan YB Adam Adli sebagai Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Kita tengok beliau ini sangat bersungguh-sungguh ketika zaman reformasi, berguling-guling di atas jalan raya, rabat naik atas badan orang, memegang spanduk, memperjuangkan kehidupan mahasiswa-mahasiswa. Dan salah satunya ialah pemansuhan bayaran balik PTPTN. Jadi sekarang ni beliau sudah pun berada di kerusi Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi ramai pasca siswazah ataupun mahasiswa-mahasiswi yang menantikan kabar gembira daripada Timbalan Menteri ini. Tapi kita jangan melatah dulu, sebab beliau baru sahaja memegang jawatan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Mungkin beliau memerlukan masa, beliau memerlukan ruang yang terbaik untuk melakukan satu keputusan yang akan menggembirakan kita semua, khususnya mahasiswa-mahasiswi. Okey. Jadi kita semua berharap supaya dia ni tak lupalah apa yang dia perjuangkan dahulu.